perasaan yang menuntun ke alam gaib. Ada seorang perempuan yang hidupnya selalu dipenuhi mimpi, tapi dia tak sedar apa yang dia mimpikan adalah apa yang akan terjadi. Namanya Lina, dan ini cerita bagaimana perasaan dia membawa dirinya ke sesuatu yang dia tak pernah minta. Malam tu, Lina terjaga dari mimpi yang berat. Dalam mimpi, dia nampak seperti ada seseorang mengintai di tepi hutan belakang rumahnya. Telefon dia berbunyi. WhatsApp dari sahabat dia, Mira. Mira, Lin, kau okey? Tiba-tiba aku rasa tak sedap hati. Lina, aku mimpi lagi. Mimpi orang tu berdiri dekat hutan. Tapi rasanya macam real. Mira, Lin, jangan keluar rumah. Aku rasa mimpi kau bukan mimpi biasa. Selepas Lina baca mesej tu, dia dengar bunyi daun diseret di luar tingkap. Dia pejam mata, tapi perasaan tak sedap makin kuat. Keesokan pagi, Lina keluar ambil angin. Tepat di tempat yang dia nampak dalam mimpi, ada kesan tapak kaki panjang, lebih panjang dari manusia biasa. Dia berhenti, bulu tengkuk naik. Perasaan dalam dadanya berkata, balik sekarang. Dia ikut perasaannya cepat-cepat masuk rumah. Petang itu telefon dia berbunyi lagi. Kali ini nombor tak dikenali. Unknown. Lina, jangan keluar malam ni. Lina, siapa ni? Dia dah dekat. Lina terdiam. Suara itu bukan suara manusia biasa. Lebih seram, lebih dalam. Malam datang, dan perasaan Lina semakin berat. Dia bau melur, wangi tapi menakutkan. Lampu rumah tiba-tiba berkelip. Dari dapur ada bunyi seseorang berjalan. Perlahan, dragging, macam menyeret kaki. Lina WhatsApp Mira cepat-cepat. Lina, Mir, ada orang dalam rumah. Aku tak berani keluar bilik. Mira, Lin kunci diri. Aku on the way. Tapi sebelum Lina sempat balas, ada suara bisik betul-betul di belakang telinga. Lina, aku jumpa kau. Lina menutup telinga sambil menangis. Dia baca apa saja yang dia ingat. Namun, ketukan di pintu bilik semakin kuat. Tengah dia ketakutan. Perasaan dalam diri dia tiba-tiba bagi satu rasa jelas. Jangan buka pintu. Jangan bergerak. Dia ikut perasaan tu. Pintu berhenti diketuk. Rumah kembali sunyi. Tapi Lina dapat rasa sesuatu. Sesuatu berdiri betul-betul di depan pintu. Seperti menunggu dia buat kesilapan kecil. 5 minit, 10 minit, 20 minit. Perasaan Lina berubah lagi. Kali ini sangat kuat. Sekarang, lari. Tanpa fikir, Lina buka tingkap dan terjun keluar. Dia lari ke rumah Mira. Esok pagi, mereka kembali ke rumah Lina. Rumah kosong. Tiada apa-apa ganjil. Tapi bila Mira naik ke tingkat atas, dia jerit kecil. Di pintu bilik Lina, ada tapak tangan panjang, hitam dan masih basah. Seolah-olah makhluk itu menunggu Lina buka pintu semalam. Lina akhirnya sedar, dia selama ini ikut perasaannya. Kerana perasaannya bukan sekadar hati kecil. Ia adalah amaran. Amaran daripada sesuatu yang sejak dulu memburu dirinya.